Ramai dapat hasil kebun tapi duit bocor entah ke mana. Tapi ada seorang cikgu jumpa cara simpan yang buat dia makin kaya tanpa tunggu harga emas naik. Ini perkongsian daripada tuan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, tentang kisah benar Cikgu Leni dari Sibu Sarawak. Beliau bukan sekadar simpan emas tapi gunakan emas untuk kembangkan kekayaan. Setiap kali dapat hasil kelapa sawit, Cikgu Leni lock dulu dalam bentuk emas supaya duit tak habis. Bila dah cukup masa, emas tu jual atau pajak di Ar-Rahnu dan duitnya dilaburkan semula untuk majukan kebun sawit. Hasil kebun meningkat, simpan lagi dalam bentuk emas, labur semula. Beliau ulang cycle yang sama sampai emas bertambah, hasil kebun berganda dan kini menuju financial freedom. Ramai penyimpan emas buat silap. Mereka asyik tunggu beli harga rendah, jual harga tinggi. Tunggu dan tunggu. Akhirnya emas tak ada, simpanan pun tak ada. Sedangkan pakar pun tak boleh ramal waktu terbaik. Kalau simpan untuk 2 tahun ke atas, bila-bila masa pun adalah masa yang baik untuk mulakan simpanan emas. Cikgu Leni tak tunggu harga naik untuk kaya. Beliau gabungkan emas dan sawit dan kedua-duanya bertumbuh. Berminat nak belajar simpan emas dengan cara yang betul dan sebaiknya, klik link di bio untuk saya bantu dan teruskan follow saya dan semoga bermanfaat.